Okey geng, setelah kami berhenti berehat, kami turun kat bawah ni geng untuk tengok-tengok tempat geng. Dan kami bincang untuk buat kemah dekat bawah ni geng. Dekat kawasan lapang nanti. Korang boleh tengok juga geng. Air dia jernih sangat. Ikan pun ramai ikan. Sana limbata pun ada. Okey, jadi kami putuskan untuk buat kemah dekat kayu ni geng, dekat pokok ni. Okey, korang boleh tengok macam mana kami buat kemah nanti.